Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anda yang baru saja menonton channel ini, terima kasih kerana sudi untuk melayari video kami ini. Dan pada anda yang masih baru tu, mungkin anda terlepas episod 1 dan episod 2 yang juga terdapat dalam channel YouTube saya ini. Okey, untuk episod yang ketiga ini, saya dan isteri akan merayau ke Kota Baru, Kelantan dengan menunggang Yamaha Tracer 900 GT yang kalau tak silap saya ini adalah model tahun 2024. Untuk perjalanan kami ke Pantai Timur ni ataupun lebih tepat ke Kota Baru ni, kami mengambil keputusan untuk melalui jalan lingkaran tengah atau lebuh raya lingkaran tengah, yang mana kami harus masuk melalui Bentong dan melalui highway yang sepatutnya menjadi highway dipanggil tulang belakang, central highway, highway untuk ke Kota Baru. Tapi ada satu bahagian yang agak kata orang tu confused sikit, kerana kami sampai ke satu kawasan yang mana kami harus keluar daripada highway tu, sedangkan dalam signboard tu ada pula macam menunjukkan ada roundabout dan boleh straight. Tapi kalau ikut Google Map semua kami disuruh belok ke kiri, dan saya tahu kalau belok ke kiri tu kita akan keluar ke Raub, ke Jerantut, ke Pekan di Pahang Barat lah. Tengok tu signboardnya ada boleh straight, cuma bila nak lawan dengan Google Map ni macam agak was-was sikit lah, confused sekejap. Tidak berapa lama setelah keluar daripada highway tu, kita jumpa satu arena di kawasan Benta. Jadi kita sebenarnya belum orang tu rehat pun daripada perjalanan tadi. So lebih kurang memandangkan dah lebih kurang dalam 1 jam dah kita ride, 1 jam lebih sikit. So kita rehat-rehat lah dulu, tak ada rush kan. Ada je orang tegur. Adalah. Okay, Arin, Benta ni saya tak recommend lah berhenti sini.
boleh tahan juga menusuk harga minuman dia. Cuma minum air je, 2 gelas tu, kalau tak silap air lychee dan air teh ais limau. Pergi belas-belas juga lah. Okey, perjalanan kami teruskan. Dan apabila kami telah pun sampai ke pemandangan macam ni, itu ada bongkar-bongkar batu kapur kelihatan di kiri kanan jalan, kami dah yakin Kelantan telah pun semakin hampir. Akhirnya selepas lebih kurang dalam 4 jam gitu, kita pun telah sampai ke Gomusang, Kelantan. Cuma saya tidak ke pusat bandar Gomusang ataupun jalan yang selalu dilalui dulu kalau kita lalu ke Gomusang. Saya dapati terdapat bangunan-bangunan baru, ada arena baru dan kawasan-kawasan untuk berehat yang saya tak pernah sampai di sini. Jadi kita check it out dulu. Cantik juga area arena baru ni. Saya rasa lengkap lah untuk mereka yang ingin berhenti dengan family untuk makan, kerana banyak kafe dan restoran berada di sini. Dan kita pun meneruskan perjalanan, dan di sinilah baru saya tahu jalan daripada Gomusang ke Kota Baru ni adalah masih lagi jalan yang sedang dalam proses pembaikan dan dalam proses penaik tarapan. Lamanya nak siap. Terus juga jalan banyak lencungan, lori lagi banyak, jalan sempit, dan nak jadi cerita pula hujan dah pula sampai disiram-siram atau disimah-simah dengan air tanah daripada lori tu. Dan itu sebab anda dapat lihat windscreen kami kotor di sini. Okey, dalam pada itu alhamdulillah kami akhirnya selamat sampai ke bandar Kota Baru setelah 7 jam riding. Akhirnya kami sampai ke tempat yang kami ingin tujui, dan lihatlah sendiri, kalau boleh nampaklah pada windscreen kan, ianya berada di lokasi yang sangat menarik, iaitu lokasi yang berada di tengah bandar dan sangat berdekatan dengan tempat-tempat menarik, interesting attraction yang terdapat di Kota Baru, Kelantan. This is the front door. Kami dapat kunci daripada sana tu lobby, dapat kunci. Kita masuk ke sini, lift Pansapuri dan apartment lift. So it's actually owned by individual people. Tiap-tiap satu unit tu ada orang punya. So dia orang yang buat sewa kan. So kalau ada punya landmark bangunan dia, ni dia, Kota Baru City Point. Bangunan dia agak moden. Di semua ni apartment ni, studio apartment. Our apartment is somewhere over there, studio apartment. So nice. Depan dia old school lah, sebuah jalan.
Dia macam hotel lah weh. Okay. Kita orang booking macam studio unit lah. So ni di depan dia boleh cupboard lah, tak ada apa pun. So terus tutup kunci dia. Nanti kita tunjuk kat bawah, akses ke bawah. Ini ke depan, masuk terus macam ni. So then the cupboard semua kat depan. Ada ironing board. So masuk, jumpa dapur dulu. There's kitchen. Setup dia menarik lah. Ni ada fridge, ada microwave. Kita orang baru letak situ je barang, belum kemas lagi. And some more cupboards. Ni kitchen cabinet lah. So the kitchen and toilet lah. Toilet dekat dengan kitchen. So shower on that side, toilet dekat sini. Tada. Okay, spacious kat toilet. Okay, and then ke bilik. Okay, so happens that yang bilik kita dapat is queen bed plus one. Itu je yang ada untuk tarikh yang kita nak duduk sini. So dia ada stool lah. Dia macam kitchen bar lah ni. So and TV. Okay, smart TV. And dia punya meja, ada some chairs, some sofa, not sofa, panggil apa ni ya, chairs lah kan. Okay, not bad. Okay, sekarang ni nampak macam ada balcony. No, it's not. Bukan balcony lah. Ya, cuma ada tingkap lah. Tingkap. Ini tempat letak aircon lah. Bukan balcony. Tapi not bad. Maaf, lansir koyak. Lansir sudah barai. Okay, let's stay. Ini kita pemandangan melihat the old town of Bandar Kota Baru. Dia betul-betul kat tengah town lah. So kita orang belum explore lagi. Kalau mengikut Google Map ni memang tengah bandar lah. So there is some walking distance punya apa ni, attraction kat Kota Baru ni. Art center lah, kedai makan apa-apa semua lah. Okay, kita orang baru je sampai. Took us about 7 hours riding from rumah kita orang lah sampai sini. Okay, berapa kali kena hujan, berapa kali kena panas, berapa kali kena hujan, berapa kali kena simbah air tanah. Okay, so kita akan rehat dulu. Nanti kita akan sambung. Seperti biasa, apabila kita sampai ke satu-satu tempat ataupun bandar, kita akan membuat satu review terpilih ataupun pusat penjualan minyak hitam Bardal selaku sponsor kami untuk Raya Ride ni. Dan untuk kali ini kita berada di K-Max Motor. Rupanya K-Max Motor ni agak terkenal jugalah di Bandar Kota Baru. Dulu kedai ini adalah sebagai pengedar Kawasaki, pengedar yang rasmi Kawasaki. Tapi kini mereka telah pun mula melebarkan sayapnya dengan menjual hampir ke semua jenis motosikal, termasuklah daripada M-Force. Dapat dilihat kat sini, dia ada QJ Motor, dia ada W Motor, dan juga ada motor-motor Yamaha, dan termasuklah motor daripada Benda,
Yade, motor elektrik Yade dan beberapa motosikal lain yang kata orang tu katalog dia penuh lah kat sini. Jadi ada segala jenis motosikal untuk anda. Tu Yamaha Tracer baru pun ada tu. Dan ini adalah satu lagi bahagian kedainya yang lebih kepada macam showroom dia lah. Satu lagi berderet juga kat situ sebenarnya. Saya dapati selain pada sebuah showroom yang saya rasa ini showroom yang lama tetapi mungkin dalam proses penaiktarafan, selain pada mempunyai showroom yang belah kanan selang satu pintu pada showroom ini, nampaknya tempat ni lebih kepada bahagian admin dan mungkin bahagian kewangan untuk mereka-mereka yang ingin menjalankan proses jual beli. Di sinilah anda harus berurusan dengan pegawai-pegawainya. Okey, di sini daripada yang tengah ni adalah pusat servis. Dekat sini tempat mereka menjalankan segala bentuk servis dan saya diberitahu mereka welcome semua jenis motor daripada motor kapsai kecil, skuter terutamanya dan juga sampai ke superbike. Tapi of course lah kalau superbike tu kena faham-faham lah. Minor servis ada lah kot. Cik tayar pun insyaAllah ada lagi kat sini untuk saiz-saiz superbike. Dapat anda saksikan sendiri bahawa bengkel ataupun pusat servis ni agak kemas lah juga dan mempunyai platform ataupun riser platform ni nampaklah macam profesional sikit. So ini adalah sebuah pusat servis yang betul-betul ingin mencapai KPI dia untuk menyukakan, menggembirakan hati pelanggan mereka. Okey, mula-mula bagi tahu nama tu. Nama saya Yus, boleh panggil Yus je lah. Nak panggil Yus Okey Yus, boleh bagi tahu nama kedai ni? Nama kedai Kemex Motor Sendian Berhad. Kalau nak cari tu, Jalan hampiran apa? dengan Troika lah. Kalau nak Apa bangunan yang senang nak tengok, nak cam kan? hampiran dengan Troika lah, Troika Apa baru. Royka? Royka tu apa? Residence. Royka tu apa? Dia Tempat apa tu? sebelah ni. Kedai apa tu? Dia bukan kedai, Habis tu? dia residence lah. Ha? Macam apartment, kondominium. Okey. So ada Empire Reka, ada sebuah jalan lah. Aha. So ada signboard di Pasir Putih Aku Terengganu. Okey, apa jenis motosikal yang selalu orang hantar sini untuk servis? Semua jenis lah kebanyakan bang. Semua jenis. Daripada kecil sampai ke besar. Paling-paling besar sisi, superbike pun ada? Ada. Oh, superbike pun ada? 1000 pun masuk. Masuk juga? Servis kat sini, servis macam mana? Servis dekat yang minor servis je ke ataupun major servis pun boleh? Minor, major semua boleh. Cuma yang major tu bergantung pada motosikal jugalah. Orang motosikal lah. So, skuter boleh buat juga sini? Skuter boleh. Skuter dah makin ramai yang pakai kan? So, skuter Paling ramai setakat ni customer skuter lah. Oh. Habis yang paling banyak jenama skuter sini yang paling popular apa? Yang banyak hantar servis lah. Banyak yang ada Enforce lah. Oh. Banyak Enforce lah? Skuter Enforce, W Motor, W Motor, QJ Motor. QJ Motor. Oh. Okay, maknanya pasaran motor-motor China pun banyak dekat sini Okey. Tempat ni kira tengah-tengah bandar Kota Baru kan? Tengah-tengah bandar. Tengah-tengah bandar lah. So, kalau saya datang sini nak ganti minyak hitam apa ke, minyak hitam badal ada lah. Semua ada. Semua range ada. Daripada skuter, gear oil skuter. Yang soalan cepuman saya, minyak badas ni ada QR code tak? QR code? Sirim Sirim lah. Ada. Paling baru. Bertunjuk sikit. Tu. Sebab kita guna QR code ni untuk bagi tahu semua pelanggan yang minyak ni tulen lah. Genuine lah. Genuine lah. Okey. Nampaknya ada daily tire sekali Daily tire pun ada. Daily tire sekecil isi motor, pakai motor apa daily tire ni? Motor cup. Daily skuter pun ada. Skuter pun ada? Speaker pun boleh pakai. Yang size besar punya. Saya besar, saya berapa? 18 ada? 180, Ya? 10. Oh, so daily tire pun ada je
So apa ni, KMX motor ni bukan dulu Kawasaki punya dealer. Betul? Dulu punya. So KMX ni sebenarnya dah berapa tahun dah? Hampir 20 tahun lah. Dah lama lah dia kat sini So memang kedai ni orang di Kota Baru memang tahulah kalau sebut KMX motor kat mana. Lepas tu satu lagi cawangan dekat Tanah Merah. Ada cawangan. Kat mana Tanah Merah? Oh, okey. So selain daripada pusat servis, sini pun jual motor. Ya. Jual motor pun semua jenis motor. Semua jenis, semua Yang brand. motor M-Force juga pun ada juga. Paling banyak motor M-Force. Okey. KMX motor Okey, terima kasih Yus. Sampai jumpa lagi. So sekali lagi untuk mereka yang nak cari minyak badal, kat sini dia ada full range. Kalau boleh tengok kat situ semua bukan saja minyak enjin, set penjagaan motor pun ada. Coolant pun badal ada. Injector cleaner pun ada jenis badal. So kat sini kira macam ejen besar lah untuk minyak badal. Okey Yus, terima kasih. Beres. Istimewa untuk orang Kota Baru, kita buat review satu lagi ejen badal agak berdekatan dengan bandar Kota Baru. Kedai ala ganti motosikal DS Motorparts Trading. Okey, boleh tak beritahu, perkenalkan nama? Nama saya Ding. Din, nama kedai ni? Nama kedai DS Motor, Motorpark. DS Motor. DS Motor. Okey, DS Motorpark ni lokasi dia dekat mana? Lokasi dia depan sekolah Waka Baru. Okey, boleh tak beritahu macam mana kita nak sampai sini kalau daripada bandar? Di Jambatan Sultan Yahya tu straight sapa dengan Masjid Raja tu straight lagi sapa di Waka Baru. Apa landmark yang kita senang nak tahu kalau kedai ni? Dia punya bangunan-bangunan yang berdekatan lah dengan kedai. Dekat bangunan tu depan sekolah, Masjid Waka Baru, stesen kereta api. Sekolah rendah ya? Sekolah rendah. Sekolah di Waka Baru. Waka Baru. Sekolah rendah ke Waka Baru. Sekolah menengah, sekolah rendah, Sekolah rendah. Waka Baru Waka Baru. Masjid Waka Baru. Masjid Waka Baru. Stesen kereta api Waka Baru. Oh, semua atas dekat tu sini. semua ada. Dekat sini Okey, lebih kurang dalam 15 minit ada pada Kota Baru. 15 kedai. minit. Ada. 15 minit ada. Okey. Kedai ni dia sebenarnya kedai apa ni? Kedai ni macam kedai spare part lah. Kedai spare part motor. Spare part motor lah. Aksesori spare part lah. Jadi dia punya pelanggan tu kebanyakan daripada golongan Seluruh Waka Baru. Seluruh Waka Baru lah. Kebanyakan pada kedai-kedai motor. Kedai-kedai motor. Ya. Aksesori pun ada jual juga lah. Ada jual juga. So spare part untuk motosikal saja macam mana? Untuk motosikal saja. Itu saja. Sampai ke motosikal berapa cc ada sini? Lebih kurang lah. Motor 250 pun ada. 250 ke bawah lah ya. Ke bawah. Okey. Kita cerita pasal kedai ni dah berapa lama dah operasi? 14 tahun. 14 tahun bermula tahun bila teh? Mula 14 tahun, bermula tahun Dah lebih kurang 2010 lah 2010. 2026 kan. 14 tahun 16 tahun. 2012. Okey. Sekarang ni sebagai ejen minyak badal kan, boleh tunjuk tak minyak badal yang dijual sekarang ada QR code tak? Itu soalan Cik Pumah lah. Yang ada QR code. So tunjuk itu ya. Okey. Tunjuk kat depan ni, boleh kita tunjukkan fokus. Depan dia tunjukkan dia punya stiker tu. Ya. So
sebagai menyahut seorang kerajaan lah kan. Kita Betul. jual Betul. kena ada QR code. Kena ada stiker. Stiker QR code. Sirimnya, ya. Untuk sahkan bahawa minyak ni minyak yang tulen. Yang tulen. Okey. Jadi kalau untuk ada nak pesan apa tak pada biker-biker datang sini? Kalau ada masalah nak cari spare part ke apa-apa, cakap, so ajak datang lah. Semua orang akan datang sini lah. Kalau nak cari minyak badai, yang terbaik. Okey, terima kasih. Dalam selesa ni daripada mana-mana. Lapal bu. Sayangnya kami harus bergerak pulang kerana kami merancang untuk mengambil jalan yang lain untuk pulang ke Kuala Lumpur. Namun begitu, kami tidak melepaskan peluang untuk sekali lagi berkali terakhir meronda bandar Kota Baru untuk melihat sekitar bandar old school KB ni, dan juga kami nak ambil OOTD lah dekat tempat-tempat glamour di Kota Baru ini. Setelah bergambar-gambar dan setelah ber-OOTD, kami memulakan perjalanan pulang, dan sekali lagi pusing-pusing bandar KB untuk mengucapkan selamat tinggal. Kalau ada rezeki, insyaAllah akan datang ke sini lagi. Mungkin anda para penonton mungkin dah mula memahami bahawa Rayau Ride saya ini bukanlah semata-mata untuk cari tempat makan atau cari tempat menarik, kerana daripada segi itu sudah ramai sangat nombor lah. Jadi kita sebagai biker yang rajin nak landing ataupun rajin nak berjalan, saya banyak tunjukkan jalan-jalan, hotel dengan kosnya. Jadi itu antara untuk berkongsi informasi tentang benda-benda yang kita akan lawati.
Ha? Ha? Aku cakap lah, malas nak type. Okay, sebenarnya ini adalah jetty untuk siapa-siapa nak sewa bot untuk masuk ke tengah ataupun ke dalam bahagian dalam Tasik Banding ni. Di dalamnya adalah macam-macam tempat untuk yang suka adventure, especially mereka yang suka outdoor camping, yang sukakan alam semula jadi, suka memancing. Dan nampak tak yang rumah-rumah bot yang besar tu, itu anda sebenarnya boleh sewa satu bot besar tu untuk dengan family anda. Kalau tak silap saya boleh muat dalam 20 lebih 30 lebih orang boleh buat tu. Sebab saya pernah dibawa oleh Yamaha ketika dalam satu projek ataupun satu konvoi jelajah semenanjung Malaysia dengan Dewi Yamaha, dan kita orang naik rumah bot ni. Memang seronok lah weh benda ni. Cuma itulah, untuk sewa satu bot ni mahal juga, ribu-ribu lah. Tapi siap dengan driver, of course lah. Kalau anda boleh ambil package dengan siap makan sekali, memang berbaloi. Anda boleh masuk dan jungle trekking sambil mengalami dan melihat air terjun yang kata orang tu natural. Dia ada kawasan-kawasan yang boleh dikatakan air terjun yang ada pula ikan tu dalam tu. Ikan yang banyak sekali, boleh bagi makan pula ikan-ikan tu. Dan of course anda akan nampak tapak-tapak kaki gajah. Kadang-kadang nasib baik nampak tapak kaki rimau. Semua of course lah, dia ada guide dia akan bawa anda. Dan juga terdapat penempatan orang asli dekat tengah-tengah tu. So mungkin anda akan tahu bahawa ada package yang disediakan untuk anda melawat ke perkampungan orang asli tu dan sedekahkan barang-barang makanan dan lain-lain lah, apa yang anda teringin nak sedekah. Dia ada package dia. Anda boleh ke jetty yang depan ni, pergi ke jetty tu, dia ada somebody ataupun ada counter di situ untuk anda bertanya kan macam mana nak naik boat house ni, dan juga apakah aktiviti-aktiviti yang menarik mampu anda lakukan di Pulau Banding ataupun di Tasik Banding ini.